Kalau kita cakap tentang pelaburan, mesti otak kita automatik terfikir tentang emas. Macam kalau kita tak beli emas tu, memang gagal lah dalam pelaburan. Pada masa sama, kita tak pandang aset-aset lain. Tetapi ada aset yang memang bagi pulangan jauh lebih tinggi kalau berbanding dengan emas, iaitu perak. Di mana untuk tahun ini, perak telah naik lebih daripada 100%. Pada masa sama, emas naik antara 60 hingga 70%. So sebagai contoh, andaikan kalau kita letak 10,000, kita akan dapat balik 16,000. Tetapi kalau kita letak duit dalam perak, kita boleh 2 kali gandakan duit kita. Tetapi persoalannya, kenapa tiba-tiba kita boleh nampak harga perak naik? Antara sebabnya adalah demand untuk perak telah naik. Selain daripada pengilang-pengilang yang menggunakan perak sebagai bahan mentah, kita boleh nampak pelabur-pelabur pun dah start letak duit dalam perak selain daripada emas. So dengan demand yang tinggi, apa yang telah berlaku adalah harga perak telah naik.